Alamak. Huyo, ini kalau tak ambil gambar rugi, geng. First time saya datang sini, cantik. Oh, panjang ke? Saya dah sampai. Korang bila lagi? Abang Khairul kita ni. Daripada Malaysia. Oh, Malaysia. Sebab PTT ni je yang ada kipas. Kipas ni kalau tak dalam rumah, tak tahu macam mana. Vespa buat hal hari ni. Tapi rasanya macam letih lah. Nak letak jawatan lah sebagai ride solo. Tolak motor hari ni. Aku dalam sejarah ni berapa kilo dah ni. Letih. Daripada sana sampai sini. Koyak. Okey geng, so lagi 15 kilo nak sampai dekat Patalong. Tadi saya pun dah mungkin minyak motor nak habis lah tadi tu. Sebab tu dia isi sampai 200 bar. Jadi banyaklah kena isi kan. Sebab 6 liter lebih. Saya ingat motor ni 6 liter tu dah kira, selepas daripada 6 liter tu dah kira reserve lah untuk sampai ke kedai minyak. Cuma lepas ni tak boleh lah amalkan rapat macam tu. Sebab saya nanti saya nak ukur tengok berapa untuk satu tank penuh Vespa ni, berapa kilometer dia boleh pergi. So kita boleh calculation lah kan, berapa kilometer kan. Itu sajalah kot untuk kongsikan pada korang. Nanti sampai dekat destinasi yang dituju, kita sambung balik. Okay, 200 baht isi minyak ini. Kalau dekat Malaysia tu dah ada berapa? RM28. Tak bro. Sebab dia minyak kat Thailand ni yang besar lah. Kau dia memang besar. Vespa boleh isi RM28. Kalau di Terengganu, saya ingat di Malaysia kalau kita isi dah kan, contoh lah, motor ni pakai 6 liter kali 2, RM12. Alamak, babi. Babi. So kalau kau boleh bayar macam tu tak? Maknanya bersyukur lah dengan apa yang ada. Nanti kalau datang Thailand, jangan mengurung pula. Sebab yang minyak dia mahal. So itu je lah. Macam kalau korang nak training, boleh je korang isi lah minyak 97 V-Power. Korang training lah. Kalau rasa korang dah mampu pakai minyak 97 V-Power dekat Malaysia, maknanya korang tak kisah pun pasal minyak dekat Thailand ni. Bagi saya benda tu tak ada masalah lah. Pasal kita datang sini, kita gunakan minyak pun sebab kita nak bawa kita je kan. And then for the life, nak enjoy tak ada masalah lah. Macam kos korang naik Grab ataupun naik Uber ataupun naik taxi dan sebagainya kan, dia sebenarnya kos kenderaan tu satulah, kos minyak dia orang, bahan bakar. Korang kena bayar lah. Sama juga naik kenderaan sendiri. Nak buat macam mana, jimat ke tak jimat tu bergantung pada kenderaan tu. Okay, itu sajalah kot baik-baik hari ni. Alright, bye bye. Nanti jumpa. Okey geng. Cakap seorang-seorang. Saya ingat saya dah tekan, rupanya cakap seorang-seorang. Ni baru rakam. Rakam ah. Oh ya, rakam. Okey. Geng, saya dah dekat dengan Route 41. Kita orang bincang mungkin nak makan dekat Route 41 sebab dah lapar ni. Dah tengah hari kan. Tak sampai lagi, dah pukul 10 kot. Sebab kita orang daripada Phuket keluar makan dekat PTT tadi je. Makan tu pun makan burger. So nak macam nak termuntah makan burger kan. Banyak sangat burger. Lepas tu sekarang ni nak pergi ke Route 41 nak makan. Lepas tu nak rehat sekejap. Nak beli stiker lah, apalah. Lepas tu booking akan sambung balik lah sampai ke destinasi seterusnya. Okay, so kita orang jalan belakang ni, jalan nak elak daripada Pekan Patalong tu kan. So kita orang jalan dari sini je lah. Korang tengok ya, ada jalan belakang dia untuk sampai ke Route 41. Okay, kita jumpa nanti. Tak jauh ni, dekat dah. Dah dekat dah ni, lapar ni geng. Bye bye. Okey, dekat dah 100 meter lagi untuk sampai Route 41. Akhirnya dah sampai sini. Dah rasa tak jauh. Ramai juga lah ini. Tak ramai mana lah. Tak macam baru ni lah kan. Okey lah kan. Ni adventure ada. Hari ni tak ambil gambar lah. Hari ni nak makan je. Baru ni ambil gambar penat ke.
Okey, so kita dah sampai dekat. Aduh, masalah GoPro ni. Mau nak tunjuk korang tempat-tempat menarik kan. Kat Patalung tadi pun tak sempat nak shoot ni. Saya nak tunjuk korang. Tak tahu lah kali ni jalan ke tak jalan. Okey geng, so kita dah sampai ke jambatan yang warna-warni tu. Nak tunjuk korang ni tasik ni sebenarnya, tapi GoPro ni buat hal lah geng. Tak boleh nak ambil gambar. Kat Patalung pun tak boleh nak ambil gambar. Tak tahu lah dia buat hal. So nantilah kita balik, kita cuba cari GoPro lain kan. Mungkin dia nak yang baru. Mungkin lah. Cantik jugalah. Saya nak ambil gambar dekat sini. Oh cantik ni. Pakai motor boleh lah. Bismillah. Bismillah. Uyo, ini kalau tak ambil gambar rugi geng. Oh cantik Okay, so dah sampai dah. Dah sampai dah dekat dengan jambatan Patalung terbaik So itu je lah kot, nak tunjuk pada korang yang saya dah sampai dengan ni Abang Vespa ni. Nak ambil benda ni je, sebenarnya susah nak ambil benda ni. Berbagai-bagai rintangan yang kena lalui. Okey lah geng, so kita nak gerak ke depan sana tengok. Saya belanja lah korang view kan. Korang tengok sendiri lah. Mungkin lepas ni korang rasa nak datang, korang datang je. So jom. Daripada tadi sebenarnya saya nak akam, tapi GoPro jadi gila. So jadi terpaksa lah kita buat video yang dekat lah ni. Sebenarnya view cantik lah geng. Oh, first time saya datang sini cantik. Oh panjang ke lah. Dia tak ada apa pun, dia cuma colour. Lepas colour tu dia ada merah macam ni kan. Sekejap. Macam ni nak tunjuk korang. Dia macam ni. Oh lama. Cantik geng. Tak tahu nak shoot apa kat sini. Saya tak reti nak shoot apa kat sini. Depan sikit, depan sikit. Ni okey. Jembatan berkala-kala. Ya, betul lah. Cantik kan? Dia pemandangan dia macam ni. Macam ni. Fulomo. Okay lah, saya rasa kita layan lagu je lah kan. Sebab the feel of gambar ni best semasa kita layan lagu. Okay. Bye. Saya dah sampai. Korang bila lagi?
Oh, abang dah sampai. Lama. Terbayang. Orang jauh ni. Ha? Jauh. Oh, lama ke? Jap. Okey geng, kita jumpa abang kita ni. Abang Khairul kita ni. Daripada Malaysia. Oh, Malaysia. Jumpa sini biasa pernah jumpa masa KTM dulu. Kita orang pun kontak-kontak rupanya ada sini. Jadi kita jumpa sekali lah. Kita jalan. Kita nak pergi ke apa nama, pusing-pusing kawasan ni kan. Abang Khairul pun ada masa. Jom kita pergi gak sekali. Nanti kita sambung ni. Terbaik. Jom. PTT yang ada kipas. Nampak? Nampak ke? Saya tak tahu umur kipas ni besar. Ini besar. Sampai kat sini. Nampak? Cantik nanti kita sambung ke. Jom geng. So abang ni dia, Abang Khairul ni dia pergi merata sikit. Banyak tempat dia pergi. Dia slow sampai ni Mae Hong Son ke kat Thailand ni. Memang dia dah orang kata apa, dah serasi dah kan. Memang jauh lah perjalanan dengan motor adventure 250 ni. Dia bawa barang pun memang cukup lah untuk dia orang. Dia solo kan. Dia ride solo je. Memang terbaik lah. Dengan beg apa semua cukup barang dia bawa. Dengan ada kemas lah. Bagi yang suka riders jauh-jauh long trip, motor adventure ni kira sesuai lah. Macam motor Vespa ni saya yang langgar dia punya hukum. Patutnya Vespa ni kita main dekat-dekat je, tapi saya yang buatkan dia jadi jalan jauh. Okay, so jom
saya nak balik daripada jalan pantai ni, nak pergi ke Songkhla. Dekat dengan kipas, nampak kipas. Okey, nampak kipas kan? Sebab PTT ni je yang ada kipas dekat, maksudnya yang dekat. Yang lain tu jauh-jauh sikit. Nanti kita sambung balik. Okey, jom kita jumpa dekat Songkhla. Bye. Cantiknya, ya Allah. Besarnya geng, besarnya. Kipas ni kalau tak dalam rumah tak tahu macam mana. Okeylah, kita layan lagu dulu. Jom. Abang Khairul pun dia nak pergi tujuan lain. Kita orang pun dah nak go on to Songkhla. So jom. Selamat pagi-pagi. Okey geng. So Vespa buat hal hari ni. Semalam lagi dia buat hal. Datang daripada dekat kipas kan, balik pada kipas tu nak datang Songkhla. Lepas tu dia signal dah berkelip-kelip lampu depan. Rupanya bateri dah dead. Bateri dah dead, jadi beli bateri baru. Ada juga beli bateri baru. Okey, bateri ni brand ni. Okay, dah beli bateri baru. Okay lah, boleh start hidup. Tapi sebenarnya bukan sebab nak beli bateri, sebenarnya nak check. Kadang untuk check kan, apa yang masalah, sebab kita orang tak ada kelengkapan yang cukup. Barang pun tak ada yang cukup. Jadi last sekali ni jawapan dia. Ni nampak, beli yang brand Honda Classic RFI. Okay, jadi beli yang ni. Harga dia pun ada, terpaksa beli. Sebab rectifier Vespa memang susah nak dapat dekat sini. Lagi satu, harga pun boleh tahan lah dekat bak kat sini kan. Jadi kesimpulannya, beli rectifier motor lain untuk balik ke Malaysia. Ini sebab nanti koyak tau. Nanti koyak, Wi sudah koyak semalam dengan ngantuknya sampai-sampai motor rosak. Okay, Wi pun bangun lewat ni. Saya pergi cari barang, siap-siap beli dengan black tape. So nak kerat, nak pasang balik. Settle lah. Nasib baik bawa plier. Itu lah kelengkapan yang penting. Kalau Wi dia tak bawa barang. Dia datang sini dia tak bawa barang. Saya yang biasa bawa. Okay geng, kita jumpa nanti. Ni nak pasang. Aduh. Dia rectifier kat dalam ni je. Nampak? Rectifier dekat dalam ni je. So kita orang nak pasang. Lepas tu boleh test lah, tengok macam mana ada masuk ke tak. Ni jenis soket macam ni. Satu macam ni, macam ni satu dan macam ni satu. So kita nak modify ni.
nak potong je, nak pakai dia punya kepala. Kita jumpa nanti. Jom. Bye bye. Okey geng, korang tengok. Sana saya buat cas bateri. Bateri saya beli baru semalam kan. Jadi kesimpulannya hari ni, tak nak cakap lah, rasa tak ada mood nak buat video. Rasa macam frust tu dengan ada masalah macam ni. Rasa macam tak semangat lah. Tapi apa boleh buat kan, benda pun dah berlaku kan. Kemungkinan kalau benda ni terjadi pada korang pun macam tu juga rasanya kan. Terjadi kat saya pun sama juga, macam tu juga rasanya. Tadi pun dah beli bateri baru, rectifier pun dah cari yang baru. Tapi dah kita tak ada multimeter, tak ada barang nak check. Jadi pakai random lah kan. Rasa bateri pergi bateri bagus juga sebenarnya untuk ni lah tugas je. Bateri V saya simpan dekat bawah bahagian jumper. Bateri saya tu saya suruh V tolong cas sebab V punya rectifier dengan coil magnet tu elok lagi. Jadi saya pakai bateri baru lah sekarang ni. Bila dah habis bateri baru, power dia habis, motor akan mati, tukar pergi kat V pula, V cas bateri tu akan masuk sini. Begitulah sampai ke sempadan. Tapi kemungkinan bateri nanti akan kong lah kan. Sebab yelah guna tanpa cas. Macam tu lah. Tak kisahlah, janji sampai dekat Malaysia je yang penting. Sebab sekarang ni duduk dekat PTT Patani. Jauh lagi kan. Lebih kurang dalam 160 180 macam tu lah. Saya pun malah nak fikir-fikir, janji sampai je lah. Sebab nanti sampai dekat Kelantan, InsyaAllah boleh repair je. Ada barang dan orang pun pernah tukar je, tak ada masalah. Yang tu lah penting. Sebab sekarang ni nak fikirnya nak balik je kan. Nasib baik ada Wee. Kalau Wee tak ada, saya dah tahu seorang. Biasanya koyak ni dah confirm lah, tinggal motor balik dengan bas ke. Ataupun towing ke motor ni. Towing lah, suruh hantar dekat sepadan je. Itu je lah. Tak boleh nak buat apa kan. Waktu macam ni kita kena ada pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga. Kita kena buat tu. Sebab kita dah waktu yang tak boleh nak fikir di negara orang. Saya tak boleh nak bayang kalau benda tu berlaku dekat jauh-jauh. Tapi Alhamdulillah takat ni dia berlaku dekat Songkla. Kalau berlaku dekat jauh koyak. Ni pun pakai baju hujan. Hujan standby supaya nanti kalau hujan tak basah. Tu je lah. Tapi tak hujan lah pula, tengok cuaca. Tapi lah, jom. Nak buat video pun tak semangat. Tak ada mood. Kita jumpa kat sepadan nanti. Ni nak tembor je. Mungkin boleh lari dalam 190 ke macam tu, 90, 80 pun tak apa dah. Janji sampai je. Alright, bye bye. Jom. Itulah. Nak ride sangat ni. Tapi rasanya macam letih lah. Nak letak jawatan lah sebagai ride solo ataupun ride group. Letih kena macam ni. Nasib kan. Ada hari tak kena, ada hari kena. Biasa tu. Jom, bye. Hari ni tolak motor. Tolak motor hari ni. Aku dalam sejarah ni berapa kilo dah ni. Letih. Hey, ini lepas ni tak nak buat dah. Tak nak buat dah. Okay geng. So rehat kejap. Aku penat lah. Main sangat Vespa dengan Spana tu dia dah memang kawan. Wee pun tak tahu ke mana. Saya susah kurang buat ni. Nanti hari nak gelap lah. Terpaksa lah. Ni nak tolak pun berat, duduk atas pun berat. Macam mana nak buat ni? Penat lah. Rehat kejap. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Ni kalau kat kita okey lah. Ni dekat Thailand tu. Daripada sana sampai sini koyak. Nak telefon Wee. Ada race ke? Kena tinggal dekat Phuket Aduh. Okay geng, macam biasa lah, tukar bateri dulu. Nanti kita sambung. Jom, nasib baik Wee datang. Kalau Wee tak datang lah, tolak jauh lagi tu. Okay, bye bye. Okay,
Alhamdulillah geng, dah sampai dekat Sungai Golok. Lega lah. Macam tu lah, bergilir. Ni sekarang dah banyak barang. Nanti koyak kalau gilir. Tapi tak apalah, saya dah ada bateri. So jom lah, kita nak balik dulu Malaysia. Banyak sangat ni, penuh ni beg ni bawa. Sebenarnya tujuan dia nak bawa barang dekat sini. So Alhamdulillah lah, cemerlang. Walaupun dia ada masalah sikit kan, tak apa, kita settlekan nanti. Coil magnet apa semua tu kan. Jomlah, kita nak balik dulu. Koyak hari ni, koyak juga. Sebab sampai di Malaysia terus hujan ke. Bye bye, jom. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Vi? Vi dengan koyak. Jom.